Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Bujang Radio Amato. Dalam video ini kita akan bincangkan 8 soalan RAE serta perbincangan jawapan. Siri 1. Ramai calon RAE gagal. Bukan sebab soalan terlalu susah, tetapi kerana salah faham konsep asas. Jadi cuba jawab dahulu setiap soalan sebelum jawapan dipaparkan. Kita mulakan dengan asas paling penting, iaitu operating rules dan regulation. Soalan pertama. The amateur service may be briefly defined as. Cuba jawab dahulu. Jawapan yang betul ialah C. A radio communications service for the purpose of self-training, intercommunication, and technical investigation. Jawapan C ini betul kerana amatur sedis digunakan untuk self-training, intercommunication, dan technical investigation. Pilihan A salah, kerana radio amatur bukan untuk keuntungan peribadi. Pilihan B pula salah, kerana radio amatur bukan public broadcasting service. Dan pilihan D juga salah, kerana emergency communication hanyalah salah satu kegunaan dalam radio amatur. Exam tip. Perhatikan definisi rasmi amatur servis. Kerana soalan seperti ini sangat biasa keluar dalam peperiksaan RAE. Soalan kedua. Which agency regulates and enforce the rules for the Amateur Radio Service Malaysia? Jawapan yang betul ialah A. MCMC. MCMC ialah badan yang mengawal selia radio amatur di Malaysia. ITU pula ialah badan antarabangsa. FCC ialah regulator komunikasi untuk Amerika Syarikat. Dan IARU ialah organisasi antarabangsa radio amatur, bukan badan penguatkuasa kerajaan Malaysia. Exam tip. Kerap calon keliru antara regulator tempatan dan organisasi antarabangsa. Baik. Sekarang kita masuk topik teori radio. Yang ramai beginner selalu keliru. Soalan ketiga. The name for the fluid electrons and an electric circuit. Jawapan yang betul ialah D. Current. Current bermaksud aliran elektron dalam litar elektrik. Voltage pula ialah tekanan elektrik. Resistance ialah halangan kepada aliran arus. Dan kapasitans ialah keupayaan menyimpan cas elektrik. Exam tip. Current sama dengan flow. Voltage pula ialah pressure. Soalan keempat. What is the unit of? Jawapan yang betul ialah A. Power. Watt ialah unit kuasa. Dalam radio amatur, transmitter mungkin mempunyai kuasa 5 watt, 25 watt, atau lebih tinggi. Pilihan lain salah, kerana watt bukan unit magnetic flux dan bukan unit voltage. Exam tip. Dalam radio amatur, perkataan watt hampir selalu merujuk kepada transmitter power. Sekarang kita masuk topik antena dan pemindahan kuasa. Soalan kelima. To obtain efficient transfer of power from a transmitter to an antenna, it is important that there is. Jawapan yang betul ialah C. Correct impedance match between transmitter and antenna. Impedance matching sangat penting, supaya kuasa dapat dipindahkan dengan efisien ke antena. Jika matching tidak betul, sebahagian kuasa akan dipantulkan semula. Ini boleh menyebabkan SWR meningkat. Exam tip. Efficient power transfer.
Biasanya berkait dengan impedance matching dan SWR. Soalan ke-6. A result of mismatch between the power amplifier of a transmitter and the antenna is. Jawapan yang betul ialah A. Reduced antenna radiation. Apabila berlaku mismatch, kuasa tidak dipindahkan dengan baik ke antena. Akibatnya signal menjadi lebih lemah. Mismatch juga menyebabkan kecekapan sistem antena menurun. Exam tip. Mismatch biasanya dikaitkan dengan kehilangan kecekapan sistem antena. Bahagian terakhir ialah keselamatan radio dan bekalan kuasa. Soalan ke-7. A residual current device is recommended for protection in a mains power circuit because it. Jawapan yang betul ialah B. Removes power to the circuit when the phase and neutral currents are not equal. RCD digunakan untuk keselamatan elektrik. Ia akan memutuskan bekalan kuasa apabila terdapat ketidakseimbangan arus. Ini membantu melindungi pengguna daripada renjatan elektrik. Exam tip. RCD sangat penting untuk keselamatan stesen radio amatur. Soalan terakhir. Soalan yang ke-8. For your safety, before checking a fault in a mains-operated power supply unit, first. Jawapan yang betul ialah B. Turn off the power and remove the power plug. Langkah pertama sebelum memeriksa kerosakan ialah memastikan keselamatan. Matikan bekalan kuasa dan cabut plug terlebih dahulu. Keselamatan sentiasa lebih penting sebelum memeriksa kerosakan. Exam tip. Dalam soalan keselamatan, pilih tindakan yang paling selamat dahulu. Berapa markah anda daripada 8 soalan tadi? Cuba tulis skor anda di ruangan komen. Kalau anda mahu lagi siri perbincangan soalan RAE seperti ini, jangan lupa subscribe Bujang Radio Amatur. Terima kasih kerana menonton. Dan jumpa lagi dalam episod seterusnya.